Saya orang kaya, ada banyak kambing. Kambing 3 ekor. Saya belah-belah. Tapi ada orang nak beli kambing. Kambing membek. Mek, 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 mek. Tabrak ayam tak? Semua dah belah. Ayam, kambing semua belah. Betul ada satu orang mai. Ni. Ayam, asanglah ayam, ayamnya ayam. Ada tu, ada ni. Kuda pula. Terbelah. Kambing terbelah, kuda terbelah, saya orang kaya. Semua saya belah. Kambing, kebab, kuda. Ni apa? Rusia pula. Rusia pula. Ada ekor anjing. Anjing. Tu dia saja. Kawan saya orang kaya semua pula. Saya akan sini untuk dipakai. Terima kasih semua. Kita berada di kampung Melayu. Memandangkan rumah saya ni siapa pun tak ada. Abang saya pergi kerja, mak tak ada, bapak pergi haji. Kita main rumah mak angkat saya. Assalamualaikum. Kira makcik belah daripada kecil sampai sekarang lah. Semenjak dah mak dia meninggal, memang dia ada dengan makcik lah rapi. Kat rumah memang dia tak berapa lawak sangat. Dia pendiam. Itulah dengar dia bilang kita nak masuk Raja Lawak, makcik memang terkejut. Harapan makcik memanglah makcik rasa sonok lah. Hai. Saya Abu Mamu. Tadi dah pergi dah rumah Hajo. Sekarang kita pergi dah rumah saya tengok apa dia ada. Jom. Masuk. Ni anak saya yang keempat. Dalam rumah ni dia kurang lawak tapi dia banyak kawan lawak lah. Dia peramah. Senang bergaul dengan orang. Senang berkawan dengan orang. Satu hari tu dia beritahu saya kita kena masuk Raja Lawak. Jadi dalam situlah kita melakukan perancangan demi perancangan, plan demi plan. Kita fikir macam mana nak masuk. Kami sedang bersedia sejak raya. Puasa-puasa. Perasaan seronok dan terbentang. Nampak? Ajul ni bukan orang baik dia. Mereka pun duduk dekat dengan rumah. Selalu banyak masa sebenarnya mereka ni banyak masa bersama lah. Kami bukan pakar sebenarnya kan, tapi kami belajar. Ada sedikit saja ilmu tentang sembahyang pentas ni kan. Tapi mungkin ini satu advantage lah untuk kami kan. Jadi kami nak mempergunakan apa yang dianugerahkan untuk kami ni untuk berkongsi dengan semua. Abu memang ada ciri-ciri pelawak lah. Tapi Wan Azrul, kalau kita mengenali secara peribadi, kita tak nampak dia sebagai pelawak. Bila kita dah kenal dia ada ciri-ciri itu sebab dia suka bergurau. Mereka boleh pergi jauh dan mereka kena usaha banyak lah. Baca banyak, discuss banyak, tengok internet banyak. Harapannya supaya dia dapat bantu berjaya dalam rancangan inilah. Sebab dia minat dengan bidang pengetasan. Jadi sebuah keluarga bagi sokongan lah. Platform Raja Lawak ni bagi kami, walaupun kami dalam Universiti Sains Malaysia, Raja Lawak ni menjanjikan sesuatu kepada kami. Kami boleh mengangkat seni yang kami juangkan. Charles Darwin Membuat teori bahawa manusia berasal dari beruk. Kami tidak setuju. Anda setuju? Sanggupkah anda mengaku Nenek moyang anda atau opah anda atau awak anda adalah seorang beruk? Kami mengkaji manusia berkelakuan seperti beruk. Apabila semasa clubbing, tak kita menari je. Goyang-goyang, goyang kepala, goyang-goyang, goyang-goyang. semasa merampik. Ya. Serai. Kami lah merempik sejati. Tidak, putih. Tidak. Bukan senang nak naik pentas menghadap orang dan membuat lawak. Tetapi kalau belum bersedia, kenapa korang naik? Kan dah cakap. Okey lah, saya mandu kereta ni kan. Lepas tu tiba-tiba awek tahan kan. Dia
Tak boleh lah. Daripada orang tua hari satu. Daripada dulu Pak Long lah ni. Hello bro, jom pergi surau bro. Ha, sampai satu lah kena rejatai. Pening pala lah daripada orang tua dengan orang muda. Masalah macam-macam. Okey, terima kasih. Wek, atas bawah, kiri kanan. Pandai, kau pilih mana kau nak. Cakap lah. Aku dah cakap lah tu. Aduh. Kau rosak plan tu. Kau tengok awek tu. Dia pandang aku. Tak boleh belah. Nama saya bukan. Ini saya di sini ingin menunjukkan bakat yang tidak berbakat ini. Saya lupa terus ya. Sebab apa aku buat macam ni? Kata? Sebab aku nak buh kat mana tahu lah siapa dapat menang kan. Boleh lah aku buh. Bang, tengah mandi ke bang? Tak. Bawa kereta. Tu satu. Yang kedua, suka tanya benda yang Orang dah tahu. Yang sama. Yang dah sama. Macam mana benda yang sama lah. Tak boleh lah. Ya bang, saya kat sini lah. Go. Kita berada di Kampung Air Putih dan saya berada di hadapan rumah saya. Jom kita pergi tengok family saya sedang menunggu. Saya akan kenalkan dengan family saya. Ini bapa saya, ini mak saya, dan ini nenek saya. Keluarga kami agak sederhana sikit, tapi kami bahagia lah. Nama saya Kerilan Berazak, berasal daripada Air Putih Junjung. Dan saya mempunyai 8 adik-beradik. Dan pekerjaan saya sebagai pengambil daun pisang. Lepas tu balik, waktu pedang, saya pergi menebar roti canai. Kan? Buat mentabak apa semua. Saya tengok Raja Lawak ni daripada Astro. Dan saya rasa berminat lah untuk menguji bakat Raja Lawak. Perangai dia ni buat setakat ni saya tengok Alhamdulillah lah. Dia seorang anak baik. Tak ada apa masalah dia. Masalah keluarga tak ada lah. Dia ni suka buat lauk ni. Dengan adik-adik ke, dengan abang ke, dengan makcik sama. Nak kata lawak tu memanglah lawak lah kan. Pasal dalam banyak-banyak adik-adik, dia yang paling lawak pun kan. Saya cintakan semoga dia buat yang terbaik lah untuk dia kan. Dan untuk keluarga semua. Pakcik minta kepada Tuhan doakan supaya dia akan berjaya lah. Harapan saya bagi abang ni minta buat yang terbaik lah kan. Mari, mutabak, mari. Tak main ramai kena mentabak Runi. Mentabak ni memang top lah sikit kan. Saya dapat mentabak ni lebih kurang dalam 4 tahun lebih. Ni lah pengalaman yang saya dapat daripada toke saya ni. Saya Runi dah 4 tahun perjalanan saya. Saya rasa dia boleh juga melawak kadang-kadang kan. Kadang-kadang di tempat berniaga ni pun dia ada buat lawak juga. Saya harap dia boleh pergi lebih jauh lagi lah. Kalau menang saya akan besarkan rumah saya, buat kenduri dan membantu orang-orang kampung lah. Nama saya Rabi, amma saya India Mari, bapak saya Hindustani. Rabi depan rumah itu main gole. Amma Rabi dekat dapur baca patip, bapak Rabi goyang kaki tengok TV. Tapi tonton 6 perempuan dengan heran kalau kata amma Rabi pandai cakap Kelantan. Amma Rabi pun panggil Rabi. Rabi? Oh Rabi. Muda gapo lagi tu Rabi, oh bobo lah mu main kelik badan muda bau pengah-pengah tu. Rabi. Apa ni? Mak Rabi lah. Nama anda sendiri pun tak kena. Tengah main ni. Rabi balik sambil berlari. Rabi ambil kentolan. Rabi pemandi. Rabi gosok gigi. Rabi pakai minyak wangi. Amma, Rabi dah siap dah ni. Okey, itulah sedikit sebanyak uji bakat di Penang. Mari kita dengar apa komen juri kita. Silakan juri. Saya lihat di Penang ni sambutan dia bagus. Ramai peserta-peserta yang berbakat. Tapi belum sampai tahap yang kami fikirkan seperti yang dikendaki oleh panel-panel di Raja Lawak ni. Tapi dapat juga dalam 5-6 orang yang bagus. Dan kita berlaku adil. Kita hanya pilih mereka-mereka yang saya rasa berkemampuan dan sesuai untuk persembahan TV cara lawak mereka ni. Kita cuba cari bakat-bakat yang boleh membawakan lawak yang serba kini lah, masa kini. Maknanya senang kita ceritanya lawak moden sesuai untuk golongan masa kini. Bulan haji tiba lagi. Aduh. Okey, giliran orang Kuantan pula selepas ini. Jangan ke mana-mana. Dalam rancangan, lu tak payahlah fikir sendiri.